Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak share sikit. Baru-baru ni ada customer tanya cara nak beli. So, yang mana dah tahu, anggaplah ini sebagai refresh ataupun sebagai ulang kaji. Okay, Public Go sekarang dah ada apps. Jadi apps ni kita boleh dapat dekat Google Play. Boleh download sajalah. Okay, bagi yang pakai Android. Yang pakai iPhone, saya tak sure lah sebab saya pun tak pernah pakai iPhone. Boleh try cari. Yang tu saya explain nantilah sebab yang tu saya tak tahu. Okay, ni untuk Android ya. Okay, apps dia macam ni lah yang dekat sini. Sekejap, yang saya letak kat phone saya ni. Ini dia. Okay, so bila dah ada, Kelebihan dia kita dah tak payah nak login banyak kali lah. Kita login sekali saja. And then kita dah tak payah nak login berkali-kali macam website tu lah. Kita kena masuk password apa semua. Yang ni dia terus masuk je. Okay, kita tekan sekejap, sorry silap. So kita tekan. Okay, dia masuk kepada kita punya account kita lah. Macam saya, Ahmad Sadli. Okay, dia tunjuk yang pertama baki emas 1.3629 gram. Lepas tu kalau kita tekan dekat anak panah ni, dia pergi kepada perak pula. So perak saya ada 272 gram, 272.6 gram gram. Okay, macam tu. Lepas tu kita boleh tutup lah. Kita boleh tutup. Dia ada dekat sini mata tu. Kita tekan, dia tutup. Okay. Lepas tu apps ni dia kalau dah ada boleh try lah, boleh tengok semua. Dia banyak. Tapi dekat bawah ni dia tak pakai sangat, dia lebih kepada info. Yang pakai adalah, yang betul-betul pakai adalah sekejap. Okay. Yang betul-betul pakai adalah 4 ni lah, 4 perkara ni. 4 benda ni yang betul-betul kita pakai. Okay. Yang pertama top up. Yang kedua sell, withdraw. Ini yang kita biasa pakai. Okay. So saya cerita satu-satu lah. Withdraw ni kalau kita nak ambil emas kita. So kita tekan withdraw. So sama ada ambil tu dia boleh hantar ke rumah ataupun appointment. Appointment ni untuk yang saiz besar lah. Macam 100 gram, 50 gram. Yang besar-besar dia tak boleh post. Sebab dia safety. Kena datang office. Ambil by hand. Okay. Untuk post kita, Public Go akan post yang saiz yang sampai 20 gram ke bawah. 20 gram ke bawah itu boleh post. Okay. So untuk beli tekan top up saja. Tekan top up. Okay. Kalau nak beli yang pertama sekali kena betul dekat sini je. Kena option. Kalau nak beli perak kena pilih perak. Nak beli emas kena pilih emas. Kena tukar lah. Jangan confuse. Okay. Kalau emas dia sebab dia dua je. Dia tak ada benda lain. Emas perak. Itu je. So kalau nak beli emas tekan emas lah. Nak beli perak tekan perak. Okay. Itu je. Lepas tu masukkan, kalau tekan nak beli 1 gram 1 gram. Okay, dia dah update lah. 1 gram berapa? 652. Yang ni RM. Okay. So kalau kita ada bajet 1000. Okay, dia terus 1000 dapat 1.5. Dia update lah. So kita boleh main-main dulu. Main-main tu maksudnya kita boleh tengok berapa bajet ada. Kalau dia ada 5000, 5000 dapat 7 gram. Okay. So kalau kita ada 10,000 dapat 15 gram. Macam tu lah. Lepas masukkan tu, okay, saya masuk satu je lah. Okay, satu. Okay. Lepas tu kena tekan agree. Satu lagi kena tukar myself, nak beli untuk diri sendiri ataupun others. Others ni kalau kita ada anak, kita nak beli untuk anak kita. So kita masuk lah dia punya coding. Coding untuk anak tu berapa. Kena tahu berapa coding. Okay, yang ni saya beli diri sendiri. Lepas tu sebelum tu agree. Yang agree kena tick. Lepas tu place order. Place order dia akan bawa ke payment method ni. Pilih FPX. Okay, dia akan bawa ke bank lah. Okay, saya tak proceed sebab dalam bank saya tak ada duit, jadi saya back dulu lah. Yang mana nak beli tu proceed lah, place order lah. Okay, so itu saja. Simple. Kalau ada soalan boleh PM lah. Okay. Terima kasih. Bye.